Assalamualaikum guys, para pelabur-pelabur di Bursa Malaysia sekalian. So Alhamdulillah hari ini market Malaysia bertahan dan malam sekali market Indonesia jatuh sampai trigger halting lah. Diberhentikan selama setengah jam kerana kejatuhan yang begitu banyak lah kan. Bukan hanya bursa Malaysia saja jatuh, currency dia pun jatuh juga kan. Jadi Malaysia Alhamdulillah berada dalam keadaan yang lebih baik lah, lebih resilient ataupun lebih tahan lasak. So hari ini seperti yang FO dah terangkan semalam, MSB Global Group IPO dah keluarlah result dia untuk pelabur awam. Kalau anda lihat kat sini, peruntukan untuk bumi ada 47 juta dan untuk public cuma ada 15.25 juta sahaja. Dan oversubscribe sebanyak 6 kali 6.46 kali 6.46 kali. Dan kalau anda lihat kat sini, mereka-mereka yang apply 1 juta tu kan boleh dapat 1 juta juga. 6 orang apply 1 juta, 6 orang dapat 1 juta, 100%. Kan? So apa jadi? Kenapa ada banyak untuk bumi tu? Sebab kerana clawback lah. Clawback ni mana-mana offer yang tak habis daripada MITI tu kan, untuk institution dia bagi kepada pelabur Bumi Putra dekat awam lah kan. Kalau tak bagi dia tak pasal ambil balik ataupun terpaksa lah underwriter ambil saham-saham ni kan. So dalam kes ni dia bagi pada pelabur Bumi Putra. Dan kalau anda lihat dekat sini pada table ini kan, carta ni anda boleh lihat lah ramai yang berjaya dapat pelabur Bumi Putra dapat saham-saham MSB Global pada harga 20 sen ini kan. So apa petanda dia? So kalau saham ni disenaraikan nanti, kalau dia tak naik, tersangkutlah kita dengan saham-saham ni kan. Itu cerita dia. Dan kalau kita lihat kat sini, bila saham-saham ni kita apply, permohonan dia tak banyak kan. Dalam kes ni untuk Putra 2,100 lebih je. Untuk bukan bumi 2,800. Jadi itu menunjukkanlah yang pada ketika ini, pada pasaran yang lemau ini, tak ramai lah pelabur-pelabur awam yang berminat untuk memohon saham-saham IPO kan. Jadi kita kena tunggulah sehinggalah keadaan kembali normal, sehinggalah keadaan di mana pelabur-pelabur dah mula kembali masuk ke dalam Bursa Malaysia. Dan saya rasa pelaburan saham IPO ni akan kembali menarik dan rancak lah. So buat masa ni rasanya FR sendiri ambil tindakan sideline lah, tunggu dan lihat sampailah keadaan lebih terang dan jelas. Alright tuan-tuan. So all the best kepada mereka yang dapat dan all the best juga kepada mereka yang tak dapat. Alright, all the best tuan-tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum. Itu saja. Bye.